Doktor tak berjaya melihat denyutan jantung bayi puan, jangan risau puan. Itu tidak semestinya sesuatu yang tidak baik. Pada kandungan yang awal, yang baru 6 hingga 7 minggu, ada tiga-tiganya dengan ujian imbasan ultrasound tidak dapat melihat denyutan jantung anak yang jelas. Ini ialah kerana mungkin persenyawaan janin dan kitaran haid kita ada ralat dia. Ini juga mungkin berlaku kerana kita sudah lupa bila kitaran haid kita yang terakhir. Ada wanita mempunyai kitaran haid yang tidak teratur. Ada wanita-wanita mengambil ubat-ubatan tertentu yang mengganggu kitaran haid. Jadi, jangan risau puan. Bersabar. Berjumpa dengan doktor. Sekiranya kita telah mengesahkan kandungan di dalam rahim, kita bersabarlah. InsyaAllah dalam seminggu atau 2, kita pasti akan berjaya untuk melihat denyutan jantung janin anak puan. Jadi, saya minta puan untuk berhubung dengan doktor. Sekiranya ada keraguan, kami di Hospital Umrah bersedia membantu puan 7 hari seminggu dari 9 pagi sehingga 9 malam.